Okay guys, Assalamualaikum. Hari ni hujan, tapi kayuh jugalah sebab dah siap-siap tak letak kayuh kan. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Dekat ni jadi lah sebab hari dah mendung, nampak macam hujan. So kita kayu je lah. Dapat sejauh mana tak kisahlah. Tapi kalau hujan pun kayu je, tak ada masalah. Actually agak dah lama jugalah tak mengayuh ni. Pagi ni alhamdulillah ada kesempatan nak kayuh. Sebab kat rumah pun tak ada orang. Isteri dan anak-anak pagi ni ada program. So kita capai basikal lah, kita gerak pergi kayuh. Ni tempat ni memang famous lah. Orang-orang sini memang kenal lah tempat ni. Tasik Sateke. Ini tak tahulah ni cepat bong atau tak, sebab dah lama tak kayuh. Harap-harap boleh bertahan lah. Lama gila weh tak kayuh. Jangan kaki aku krem sudah lah. Alhamdulillah walaupun lama tak kayuh, performance basikal masih okey lagi. Jangan performance tuan basikal pula yang tak okey kan. Lama klik ni tak masuk lah. Bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap tak ada anjing.
Apasal klip ni tak masuk ni? Marah klip tak? Tak kayu, penat pula. Baru dekat ni. Kan dah penat. Taman yang baru nak naik. Taman Satu Kerubung. Atas tu ada lagi tu. Kerubung Height. Nampak tak? Depan tu. Mendaki tu depan tu. Nampak? Hang tu tanda greeting. Dia greet macam Assalamualaikum bang, macam tu maksud dia. Macam tu lah. Respect each other. Kita kayuh basikal, kita pun pengguna jalan raya. Lagipun kita pun ikut peraturan. Kita kayuh kat tepi macam ni. Tak ada lah menjajah rumah tangga. Kayuh tengah jalan sampai mengganggu pengguna jalan raya yang lain kan. Terasa baik lutut ni. Itulah basikal simpan je tak nak kayuh. Kan? Rasa kan? Mendaki pula tu. Lepas tu Taman Kerubung Height. Tapi rasa macam dah tak boleh pergi dah. Sebab tu mendaki lagi tu. Pusing balik lah. Next time pula kita pergi sana. Apa? Taman Kerubung Height mendaki lagi tu. Pusing balik lah. Mungkin siap. Jangan paksa-paksa. Kau dah lama tak cycling. Kau nak paksa-paksa buat apa? Relax lu. Serius lah. Tunggu bahannya lah. Cari tempat nak.
dengan handphone tertinggal kat rumah. Memang terbaik lah. Handphone tertinggal kat rumah ni tadi. Dah siap-siap, handphone terlupa nak ambil. Rehat sekejap lah. Oh. Minum air dulu. Sakit lutut ni. Alamak. Kulit pun cabut dah. Okay, gang, lihat sekejap.